Okey, ni kolam ikan tilapia tanpa pam, tanpa oksigen. Tak tahu nampak ke tak. So sebenarnya boleh je dia hidup. Cumanya kapasiti tu tak boleh banyak lah. Macam ni dalam kolam 1x2 ni dalam 10 ekor je lah. Tapi kalau memang tak ada pam, tak ada apa, sebenarnya dia boleh je hidup. Cuma tak boleh banyak lah kapasiti dia tu. Ni daripada kecil, daripada baby lagi, saya dah campak ke sini. Cuma sebelum ni dia penuh dengan azolla. Tapi sebab azolla dah mati, dah habis. So sekarang dia hidup makan lumut dan juga saya bagi makan juga lah sekali-sekala. Okay, itu saja. Bye.